Berita terkini seputaran artis Bollywood India Shah Rukh Khan ingin pergi ke Aceh untuk berjumpa dengan Rahul Aceh. Setelah hasil tes DNA yang dilakukan oleh Shah Rukh Khan, ternyata Rahul Aceh adalah saudara kembar daripada Shah Rukh Khan. Oleh kerana itu, Shah Rukh Khan ingin pergi ke Aceh dan berjumpa dengan Rahul Aceh. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Shah Rukh Khan? Ternyata Shah Rukh Khan ingin pergi ke Aceh hanya untuk berjumpa dengan Rahul Aceh dan ingin membuat sebuah filem yang berjudul Don 3. Dan Shah Rukh Khan akan berduet langsung dengan Rahul Aceh, saudara kembarnya. Oleh kerana itu, kalian semua jangan lupa untuk tonton video berikut ini. Video yang akan ditunggu oleh seluruh pelosok dunia tentang Shah Rukh Khan dan saudara kembarnya iaitu Rahul Aceh. Lalu, apa komentar anda tentang Rahul Aceh? Ternyata telah dibuktikan oleh tes DNA, ternyata beliau adalah saudara kembarnya Shah Rukh Khan. Oleh karena itu, terima kasih kerana telah mendengar berita yang gila ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। नजरें झुका के, शर्मा के गलियों से गुजरती थी। चोरी चोरी, चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था।